Assalamualaikum, selamat malam. Sudah reda sedikit kes 3 orang penyampai Radio Era. Mereka ini dikenakan tindakan dalaman lah, yang diberi hukuman adalah pengendali mereka lah, maknanya pihak Astro ataupun pihak Era FM itulah. Jadi pihak Astro ini yang bos besarnya adalah Ananda Krishnan, kalau dia lagi lah, yang hari-hari kutip duit Astro daripada rakyat. Itu kalau 250,000 tu rasanya beberapa minit saja dia boleh dapat dan boleh bayar. Selesai Era. Yang tak selesainya kes yang menimpa Ismail Sabri, Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri, dia pegawai-pegawainya lah yang masih lagi menjadi bualan dan disiasat. Jadi kita tak boleh nak cakap lebih-lebih lah tentang kes ni. Tunggu mahkamah dan pihak PDRM yang membuat siasatan dan dakwaan. Tapi disebabkan dua kes ini, ada orang yang bercakap tentang Melayu, tentang Islam, tentang kaum, tentang India, Cina, dan ada juga yang membangkitkan kenapa tak boleh Perdana Menteri Malaysia ini di kalangan bangsa-bangsa lain. Dah orang Melayu dah daripada merdeka, asyik orang Melayu je yang memerintah, dan sekarang dah banyak kes-kes yang terbaru, kes Perdana Menteri ke-9 ini yang dikatakan merompak hasil rakyat senegara. Jadi apa salahnya bagi kat bangsa lain? Jadi saya tertarik berfikir, sebenarnya Malaysia ini sudah diperintah oleh bangsa lain, oleh sebagai Perdana Menteri. Walaupun ia boleh dipertikaikan, tapi hakikatnya apabila ada kes yang dibawa daripada Gua Musang, kes pemilihan mereka yang dikatakan telah melanggar peraturan pendaftaran dan UMNO diharamkan. Dan pada Februari 1988 itu, parti UMNO diharamkan. Apabila diharamkan, ia tak adalah di dalam kerajaan parti ini, dia tidak ada di dalam BN, dia dah tak ada parti. Maka yang ada di dalam BN ini adalah yang paling besar, parti paling besar ialah MCA. Jadi yang menjadi pengerusi Barisan Nasional adalah MCA, dan presidennya waktu itu Ling Leong Sik. Jadi dia katakan kerana waktu itu Barisan Nasional memerintah, jadi Ling Leong Sik memangku jawatan Perdana Menteri, sehinggalah UMNO didaftarkan semula. Tapi nak kata waktu tu orang Cina, India tak buat kecoh lah, terutamanya MCA, dia tak adalah nak mengisytiharkan di dalam parlimen ke apa ke untuk merampas kuasa, walaupun dia waktu itu adalah orang yang paling utama di dalam Barisan Nasional yang menjadi teras pemerintahan negara. Jadi orang kata masa tu Cina lah yang memerintah. Tapi kita boleh katakan memang di kertasnya, di atas kertasnya UMNO dah tak ada, presiden pun dah tak ada, Dr. Mahathir pun dah tak ada waktu itu. Tapi yang memberi kuasa sebagai Perdana Menteri ialah Dewan Rakyat, dan Dewan Rakyat tidak mengisytiharkan Dr. Mahathir ini bukan Perdana Menteri. Jadi ia tergantung itulah, kita katakan di segi praktikalnya Ling Leong Sik Perdana Menteri, tapi di segi perundangannya tetap Dr. Mahathir lagi lah waktu itu. Itu kes yang pertama. Yang kedua adalah kes di mana yang ni lebih relevan sikit, lebih boleh diterima kerana ia ada hitam putihnya, yang mana waktu itu Tun Abdul Razak berada di Kanada, Ottawa, dan sewaktu ia berada di sana, timbalannya adalah Tun Dr. Ismail. Dr. Ismail telah meninggal dunia waktu dia di Kanada. Maka apabila Tun Dr. Ismail meninggal dunia, Perdana Menteri tak ada dalam Malaysia. Timbalannya sudah meninggal. Jadi yang diganti waktu itu, entah macam mana perkiraan, Tun Sambatan telah menjadi memangku Perdana Menteri, tugas-tugas Perdana Menteri. Dan disebabkan itu Tun Abdul Razak bergegas pulang. Jadi Tun Sambatan ini dapatlah jadi Perdana Menteri 1 hari sahaja. Dan bukti-bukti Tun Razak ada di Ottawa, semua ada dalam paper
di negara Kanada. Jadi benda ini ada relevan lah sikit lah. Tapi nak kata kedua-dua kes ini walaupun tidak diperakui secara perundangan oleh Malaysia, tapi ia adalah pemerintahan de facto. De facto maknanya kalau ada apa-apa orang luar akan mengiktiraf Tun Sambatan ataupun Lim Leong Sik itu pemerintahan de facto. Dan berbalik kita kepada hari ini, orang kata Melayu je yang memerintah, Melayu je memerintah. Tadi dua orang tu dah cuba jadi pemerintah. Dan satu lagi nak tanya, adakah semua Perdana Menteri itu semua bangsa Melayu? Tentu ada yang Arab, ada yang Mis, ada yang dari Bugis, dan yang paling terror, yang paling lama memerintah adalah keturunan daripada India Selatan, Kerala. Kalau nak tengok DNA, bolehlah buat betul ke dari Kerala ataupun orang Melayu. Dan saya yakinlah dia ini adalah orang India. Maknanya Malaysia ini bukan sahaja bangsa Melayu, lain-lain bangsa pun boleh memerintah. Pada satu masa, Datuk Seri Shafie Apdal nyaris jadi Perdana Menteri, tapi dia keluar daripada UMNO dan dia tinggalkan jawatan naib Presiden UMNO. Kalau dia berada di dalam UMNO dan dia dapat menjadi Presiden UMNO, mungkin dia juga akan dapat menjadi Perdana Menteri, kerana waktu itu UMNO masih boleh lagi memerintah negara. Jadi maknanya sesiapa saja yang memerintah, yang menguasai parti, yang majoriti, dia ada peluang untuk memerintah. Sekiranya orang Cina dan India membangkitkan hal negara-negara luar, negara maju yang demokrasi mereka boleh melantik ataupun terpilihnya bangsa mereka, contohnya dulu Alberto Fujimori boleh menjadi Presiden Chile, dan pernah orang daripada India menjadi Presiden Fiji, iaitu Sitiweni Rabuka. Jadi mereka ni sebenarnya mereka memang bangsa tu, bangsa bukan bangsa tempatan, tetapi kalaulah mereka ini beragama luar daripada bangsa tempatan negara tersebut, misalnya Alberto Fujimori itu tetap beragama Shinto di Jepun, saya rasa dia tak menang pilihan raya, dia tidak akan dipilih menjadi Perdana Menteri. Begitu juga Sitiweni Rabuka, kalau ia ini beragama selain daripada agama orang tempatan, mungkin dia tak akan menjadi presiden. Begitu juga Perdana Menteri Britain. Dan saya rasa kalau Perdana Menteri Britain itu beragama Hindu dan ia bertanding di Britain, dia tak terpilih pun. Dia kena jadi orang Kristian, barulah dia boleh jadi Perdana Menteri Britain. Dan begitu jugalah kalau di Malaysia ini, kalau yang macam RSN Raya tu nak jadi Perdana Menteri, saya rasa payahlah. Kalau bertanding setakat di Jelutong tu mungkin boleh menang lagi. Cuba bertanding lebih besar luas tempat yang bukan di kelompoknya, ditolaknya juga. Saya ataupun siapa-siapa yang berbangsa selain daripada Melayu teringin nak jadi Perdana Menteri Malaysia, masuklah Melayu. Mereka dah mengamalkan cara hidup Melayu, dah boleh bertutur Melayu, tinggal lagi masuk Islam. Masuk Islam lah, jadi terus jadi Melayu. Jadi di dalam perlembagaannya dia dah Melayu, dah boleh dapat taraf sama dengan orang Melayu, nak jadi Perdana Menteri pun boleh. Jadi ke tempat kita pun kenapa tak boleh? Boleh je. Kan orang Melayu ini boleh, asalkan dia bertutur dalam bahasa Melayu, mengamalkan cara hidup orang Melayu dan beragama Islam, dia sudah boleh menjadi Melayu. IC-nya dah boleh tulis Melayu. Kalau nak jadi Perdana Menteri, masuklah Islam. Sedangkan parti PAS, satu masa ada adun Kota Lama di Kelantan ni, Kota Lama Anwar Tang, Cina, keturunannya Cina, tapi dia bertanding, dia ahli PAS, boleh masuk PAS kerana dia Islam, agama. Jadi PAS ni bukan berdasarkan bangsa, agama Islam boleh menyertai PAS. Walau kamu daripada India, daripada Brazil, daripada Rusia, kau jadi Islam, kau masuk ahli PAS, kau menang Presiden PAS, kau boleh jadi Perdana Menteri.